Ambil personal loan untuk beli emas? Betul ke cara tu? Elakkanlah dari berhutang apabila kita ada target untuk menyimpan. Ada yang berfikir nak mengambil pinjaman untuk menyimpan dalam portfolio simpanan dan ada juga nak beli emas ini dengan duit pinjaman loan. Contohnya gold bar 100 gram. Kalau anda mampu untuk membayar installment bulanan pinjaman peribadi tersebut, sebenarnya sudah pastilah anda pun mampu untuk menabung setiap bulan. Dengan akaun Gap di Public Gold, anda boleh menabung dengan serendah bajet RM100. Jadi, anda akan menyimpan duit anda dan duit anda 100% milik anda. Masukkan ke dalam akaun Gap ini. Bermakna keuntungan daripada kenaikan harga emas juga adalah 100% milik anda. Berbeza kalau anda membuat pinjaman peribadi di mana kita ada interest yang anda perlu bayar kepada pihak bank. Keuntungan emas yang mungkin sama banyak dengan jumlah interest yang anda bayar. Bermakna walaupun bertahun-tahun anda simpan emas, anda hanya dapat emas tanpa keuntungan simpanan sehingga anda selesai membayar hutang. Ini belum dikira kemampuan anda untuk membayar hutang tersebut pada masa hadapan. Ada kemungkinan nama anda pun nanti disenarai hitamkan kerana ada tunggakan bayaran personal loan tadi. Sebenarnya kaedah simpanan emas bersama Public Gold sangat mudah dan telus. Jadi sesiapa nak mulakan simpanan emas tak perlu nak sibuk-sibuk buat loan menambahkan hutang. Simpan dengan bajet yang mampu milik. Kalau dekat Public Gold ini ada RM100, ada RM200, ada RM500, dah boleh buka akaun dan menabung. Jadi siapa yang serius nak mulakan simpanan emas, isi beg biru bawah ni. Nanti saya guide journey menabung emas bersama Dr. Akilah.